Tuan, boleh ke harta pusaka dibiarkan tanpa difaraid? Ada waris tak nak bagi kerjasama untuk rumah pusaka dijual dengan alasan rumah tu sebagai wakaf untuk dia yang tak mampu beli rumah boleh duduk dekat rumah tu. Siapa yang tak mampu tu? Kena jelaskan dulu. Dan siapa yang nak putuskan benda tu sebagai wakaf? Waris faraid juga. Jadi dia kena persetujuan semua. Dia tak boleh seorang je. Dia kalau berlaku pertikaian macam ni, sebenarnya boleh saman je waris yang tak nak bagi kerjasama tu. Bawa ke mahkamah sivil. Tapi itulah bila nak buat urusan macam tu, berbaloi ataupun tak. Sebab dia perlukan kos yang agak besar lah bila nak peguam, dan proses ni akan jadi proses yang panjang. Jadi itulah sebenarnya kalau tanya saya, kalau ada bajet boleh nanti peguam. Kalau tak ada, dia akan tergantung macam tu lah sampai bila-bila. Nanti besok semua dah meninggal, timbul pula isu lain. Dan siapa yang nak duduk rumah tu pun, kalau siapa nak bagi dekat orang tu, siapa yang nak duduk rumah tu, dia belilah. Dia beli bahagian waris-waris lain tu. Itu kan lebih mudah. Semua orang puas hati. Masing-masing pun dapat bahagian. Daripada mungkin ada yang tak nak bagi sebab nak bagi free kan. Saya faham. Tapi itulah dia kena bincang dan puas. Orang kata at least semua orang puas hatilah dengan apa yang dia nak dapat tu. At least berbincang. Kalau sebelah pihak je yang bercakap, memang susah lah.